Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak buat video deh. Tak apalah. Kita buat master truck yang terbaru. Kawan sibuk ni dari seminggu dua ni. Aduh, banyak program yang kena buat ke apa. Beli pun ada juga beli. Tak aja tak beli, hari-hari beli kalau hot way kau main ke bola ni. Okey. Jadi kawan ada koleksi terbaru lah untuk monster truck. Okey, kita tengok koleksi monster truck kawan hot terbaru lah. Ni hot pick up kawan dalam masa seminggu ni lah. Hot dalam beli dalam Shopee ke apa, beli dalam TikTok ke apa, hunting sendiri pun ada ke apa. Boleh lah. Okey, jadi yang pertama, ni kawan frah kali ni. Aduh, Star Wars kawan paling minat sekali, Darth Vader. Mari nge KDE. Sikit hati hong gua tengok ko gapo ko packaging dia seller Shopee. Hati-hatilah kalau beli. Nanti songkok bang. Kita tak jujur lah gitulah. Jadi benar kalau agama kita lah, agama Islam tak jujur. Alhamdulillah lah. Mereka jujur. Kau beli selama ni kau orang kita lah. Tak jujur bukit Islam lah. Maaf nak ayat mungkin nak diskriminasi sini. Tapi kat lah gitulah. Demo tak ada hal hari ke. Kau ada mau buat. Ni kau nak bobes sebentar. Siapa kawe buka tu. Dia tak apa rek langsung. Kak aculbu. Kak hacu band apa semua. Waktu blister ni kerek apa. Memang kecewa lah. Dia tak bodoh gitu sebut tekak nge kereta. Lepas tu tak ada apa-apa rek ke apa. Pakai latar bodoh gitu. Hacu lah. Ada songgoh 30 riyal. Kena scan. Tapi tak apalah. Kita buka lah. Paksa buka ke tidak tak buka. Setahu ni comel packaging dia ke apa. Itu kan kau tahu dah tu. Tengok kak dia lah. Kak dia lawa. Kak dia. Inilah. Acu. Paso. Kita lembek. Tak apa tak tahu lagi. Ni kak dia. Mana dah. Yalah tak ada rezeki ni. InsyaAllah kalau ada pula setahun beli pula lah. Tak beda. Tahun lepas ni macam ni. Tak apalah. Hari tak berapa molek. Nak buat lah. Tak apalah. Ajak buat hadiah ke hari jadi kahwin ni. Paksa buka lah. Saya bodoh. Boleh ayat gitu lah. Cembu. Ni blister ni. Tu. Ada yang dia ambil gitu, lepas tu tak borong bodoh gitu. Tak ada baborek, tak ada gapo. Bokok lah kali. Kita buat gini aku. Tak ayo buat deh. Buat gini. Pula ni, tak tahu ada siapa lah. Tutup tepi. Ya. Aku nak sombong. Okey. Wah, rebob ambil itu siapa dah ni deh. Sakit lah nak yang kawan. Comel lah. Tak beda. Kita letak tepi kita display jugalah untuk gitu. Kita display gini lah. Letak tepi kita. No. Okey. Gitulah. Hak lainnya boleh lah puas hati. Boleh lah. Alhamdulillah. Hak kawan beli dari online ni dari 1, 2, 3, 4 ni 4 hotel ni. Alhamdulillah okey. Okey, hak pertama kawan nak ayat kawan ada apa Uno ni lah.
Untuk treasure hunt tahun 2025 lah. Ni. Okey, treasure hunt dia kalau nak tahu tayar lagi ni. Red line kita tayar dia. Lepas tu dia ada ke tu flame situ. Tu dalam tu dia ada tu apa dia tulis TH treasure hunt. Kena buka gun ni dulu tapi aku tak buka ni. Okey, yang kedua untuk treasure hunt kau beli hok ni. Star Wars juga. Oh ni memang lawa. Okey, situ ada tanda dia lah. Rabot tayar lah. Lepas tu dia apa? Dia apa ni panggil? Hok bulat ni merah di tayar tu. Situ nak tahu dia treasure hunt. Lepas tu so lagi flame situ lah. Flame treasure hunt lah. Okey, sangat lawa. Oh ni tahun 2024 ni. Tobek treasure hunt untuk tahun 2024. Okey. Lepas tu tambah lagi collect Star Wars. Kalau hot movie kau minat lah. Okey, pakai dia. Macam ni. Dia sorry. Tak ada lah ni. Okey, treasure hunts untuk apa? Imperial Shock Trooper. Okey. Okey, letak tepi. Ni kita display lah ni. Gini lah kot kita display. Nak buat tak? Moga bom. Okey, seterusnya ni kau beli hari ni. Kau ferah kau ni dicari ni. Tak apalah. Ni pun nampak poteno sikit. Tahu terus. Tak apalah kau beli juga. Tapi lawa juga tengok. Berapa kali kau jumpa ni beli di Toys R Us. Serembil lah. Kau beli hari ni. Poppy terus Poppy tu. Yo, nama dia Poppy. Yalah Poppy karakter dia. Cuma ada gitu sikit lah. Buat lah. Tak apa. Asal kak dia kau baik kidah ni banyak. Kak dia pun. Situ pun. Tapi. Boleh lah untuk apa? Untuk koleksi kau. Aku tak mahal lah. 30 ya. Okey lah. Boleh lah. Daripada kita. Tayar dia warna pink bos. Lepas tu pala tu. Pala dari rambut. Ya Allah, cantik juga. Okay, kalau kak dia comel sikit. Kalau kau ambil awal itu. Barang mudah kau tengoknya. Tak ambil kau kat. Tak ada ni. Kita zero. Kau ambil. Lelaki dia. Apa? Cabut stiker dia. Tu dia. Tak apalah. Ini tak ada sikit lah. Okey. Seterusnya kau beli dalam Shopee ni. Harga overbo. Kau pakai repeat juga beli dengan salon ni. Salon ni bagus. Packaging dia comel berapa. Kau follow dia. Kalau ada monster truck kau ke apa. Away dia ke apa. InsyaAllah kau beli. Ni bagus ni. Packaging. Ni teruk benar. Kau 1 star pada muka. Ni kau Willy Mustar lah. Ni usaha dia ke apa tu. Ni tak ada pressing ke apa. Macam bagus. Bagus dia ni bagus. Ni hot Flintstone lah dia. Kau lihat Flintstone dah Flintstone. Masa terak. Okey, belakang. Macam ni. Harga pun okey juga dalam 35 ni okey. Boleh lah. Sekali shipping okey lah. Okey. Sangat cantik kualiti dia. Okey. Seterusnya tak apa ni lah. Okey, seterusnya kita buat cepat-cepat lah deh. Sebab hari ni Ferah molek. Okey, untuk seterusnya Batman ni tahu 2024 kot. Okey. Tengok. Itu all black belakang. Kalau kak comel boleh gan tengok tu. Ni Star Wars. Aduh. Saya ya Allah. Apa lah nak bandar rezeki belakang dia lah gitu. Lain tak ada gapo okey. Biasalah. Dari collectingnya ada lah bagi error sikit. Ini error banyak. Tak apa. Kita collect lah kau. Kena buat loose lah. Ni pun ada loose juga ni. Buat loose. Sebab banyak 2, 3, 4 butir kau buat loose.
Okey, sekianlah untuk apa, untuk cover review Monster Truck awal lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi